Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Salahuddin bin Osman, nombor matrik 299579. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang hidrosphere. Jadi apa itu hidrosphere? Hidrosphere adalah satu istilah yang digunakan pakai untuk menunjukkan air di mana air yang berada di muka bumi ataupun di atmosfera. Dalam erti kata lain, sungai, lautan dan juga air di bawah tanah. Jadi untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang hidrosphere ini, saya telah memilih satu kajian kes di mana berlaku di Amerika Syarikat, iaitu dipanggil Flint Water Crisis di Amerika Syarikat. Jadi krisis ini adalah menunjukkan bagaimana sesebuah pentadbiran atasan ini telah menyebabkan satu kesan yang sangat-sangat mendalam kepada masyarakat dan juga kepada sumber air. Jadi Flint Water Crisis adalah satu krisis yang berlaku di Sungai Flint yang berada di bandar Michigan pada tahun 2014. Jadi krisis ini bermula apabila kerajaan bandar mula melukarkan sumber air utama daripada Lake Huron kepada Flint River. Jadi di mana Flint River ini sumber airnya adalah yang tidak dirawat dengan betul dan mengandungi bahan-bahan kimia yang makin baik. Jadi apabila bahan-bahan kimia ini makin baik, ia menyebabkan pelambung-pelambung daripada paip lama telah bocor ke dalam sumber air manusia. Kesannya manusia telah mendapat air yang keruh, berbau dan berbahaya untuk kesihatan. Setelah kajian dijalankan dengan terperinci, saya dapati terdapat 3 punca utama krisis ini berlaku. Punca pertama adalah keputusan kerajaan untuk menyumbangkan kos. Jadi kerajaan telah membuat keputusan untuk menyumbangkan kos air dengan menukarkan air daripada Lake Huron kepada Flint River tanpa menilai risiko terhadap kesihatan awam. Punca kedua adalah pihak berkuasa tidak menggunakan corrosion control ataupun dipanggil sebagai bahan anti karat yang sepatutnya, di mana bahan anti karat ini kalau digunakan dengan sepatutnya, ia akan menjamin kebersihan air itu. Dan punca ketiga adalah berlaku kelemahan pentadbiran, di mana agensi kerajaan ni gagal memantau kualiti air walaupun mendapat banyak aduan daripada rakyat. Terdapat beberapa pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam isu ini. Pihak yang pertama adalah kerajaan Michigan, di mana kerajaan ini patutnya berfungsi untuk memantau keselamatan dan kualiti air. Yang kedua, pihak bandar Flint. Pihak ini yang membuat keputusan untuk menukarkan sumber air daripada Lake Huron kepada Sungai Flint. Yang ketiga, EPA atau dikenali sebagai Environmental Protection Agency. Pihak ini berfungsi sebagai pengawal selia air persekutuan. Dan pihak keempat adalah NGO, iaitu NRDC atau dikenali sebagai National Resources Defence Council, di mana mereka inilah yang membawa isu ini ke mahkamah. Setelah kajian dijalankan, terdapat beberapa kesan yang berlaku akibat daripada krisis Sungai Flint ini. Jadi kesan ini dapat dilihat daripada 3 aspek utama. Yang pertama, aspek alam sekitar. Air sungai yang mengandungi bahan kimia yang tercemar ini telah menyebabkan paip rosak dan meningkatkan kandungan logam berat. Secara tidak langsung, air sungai ini telah menyebabkan berlaku jangkitan bakteria yang dikenali sebagai Legionella dan seterusnya telah menyebabkan penularan wabak penyakit. Kesan yang kedua dapat dilihat daripada aspek sosial, di mana kanak-kanak mengalami keracunan plumbum, di mana plumbum ini telah merencatkan perkembangan otak dan pembelajaran. Selain itu, penduduk setempat juga tidak dapat meminum, masak ataupun mandi menggunakan air, sekaligus telah menyebabkan kesulitan dan secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya tekanan mental. Dari aspek ekonomi pula dapat dilihat apabila kerajaan terpaksa membelanjakan berjuta-juta dolar untuk mengubah semula sistem air dan menukar paip-paip yang telah bocor. Setelah itu, nilai hartanah juga jatuh dan juga kos rawatan semakin meningkat. Untuk mengelakkan krisis ini berlaku lagi, terdapat beberapa langkah yang pihak pentadbiran boleh lakukan. Yang pertama, kerajaan perlu mewajibkan rawatan air lengkap termasuklah corrosion control, iaitu penggunaan bahan anti karat. Ini selari dengan SDG 6, Clean Water and Sanitation. Cadangan kedua, semua paip-paip lama berasaskan plumbum perlu diganti secara menyeluruh. Ini juga selari dengan SDG 9, iaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Langkah ketiga adalah proses pemantauan air perlu lebih telus.
Semua keputusan ujian air perlu diumumkan kepada orang ramai. Ini selaras dengan SDG 16 iaitu Strong Institutions. Langkah terakhir ialah program pendidikan komuniti tentang keselamatan air perlu diperluas lagi bagi meningkatkan kesedaran rakyat. Ini juga selari dengan SDG 3 iaitu Good Health and Well-being. Apa yang dapat disimpulkan daripada film Water Crisis ini adalah hydrosil sangat-sangat sensitif terhadap keputusan manusia. Walaupun sedikit kesilapan kecil, ia akan menjejaskan sumber air dan akan menjejaskan komuniti setempat. Jadi dengan adanya video ini, saya berharap keputusan-keputusan daripada pihak pentadbiran dapat dijalankan dengan lebih teratur dan lebih sistematik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.